Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Doktor. Ini saya punya simulation untuk projek PSM saya. So, dekat sini saya ada Arduino, LCD, PIR, temperature dan 3 LED. Okay, first kita run simulation dulu. Mula dari simulation dia akan tunjuk child monitor bila kita dah tutup. Dia akan tunjuk untuk 2 saat. Okay. Ya, kalau temperature bawah 30, atas 30 dan tak ada motion, maksudnya tak ada baby dalam tu, dia akan hidupkan lampu kuning untuk, untuk bagi apa, untuk bagi amaran lah, bagi amaran dekat user. So, kalau contoh ada motion, dia akan hidupkan lampu merah dan dia akan alert. Okay, sini dia akan alert dan dia akan send amaran dekat user. Kalau ikut yang saya nak buat, saya mungkin nak dari Blink tu mungkin nak call lah, call handphone tu supaya user dapat tahu yang dia tertinggal anak dia. Kalau macam yang tadi tu dia, kalau macam yang ni, yang ni dia tak ada motion. Dia akan bagi notification je. Apa pastikan yang barang dia atau anak dia tak tertinggal ke apa. So kalau contoh dia bawa 30, dia akan nyala lampu hijau, maksudnya dia masih selamat. Suhu dalam tu masih selamat. Okay, dekat sini saya pakai Arduino Uno dekat simulation ni. Cuma nanti dekat prototype saya akan pakai ESP. ESP32 sebab saya nak connect dengan Blink. Dekat Blink tu saya akan buat apps untuk nak bagi notification lah. Dengan saya nak bagi notification dengan LCD ni sebagai tu notification lah. Ni saya tunjuk LCD ni supaya nak nak tunjuk macam mana yang apa yang dia bagi tahu kat link tu. PIR sensor ni pula saya gunakan untuk detect baby sebab uh, kebanyakan untuk detect motion ni ramai guna PIR sensor lah. Saya guna temperature untuk pastikan untuk nak tengok suhu dalam kereta tu. Cuma dekat saya punya simulation ni saya nak tambah mungkin engine kereta sebab uh, kalau contoh engine kereta dah tutup, baru yang projek ni akan berjalan lah. Kalau contoh engine kereta dia masih berjalan, yang projek ni dia akan off je. Itu satu. Dengan satu lagi mungkin saya letak timer. So bila contoh dalam 3 minit ke, 3 minit lepas engine tu kena tutup, baru yang projek ni akan berjalan. Okay. Ini coding saya. Dapat di sini saya letak include file untuk temperature sensor dan LCD. Di sini saya letak dia punya pin. Dekat voice setup ni saya letak chart monitor. Maksudnya dia dah, maksudnya sistem tu dah berjalan kalau dia tunjuk ni chart monitor. So dia akan tunggu 2 saat baru dia akan clear. Yang ni dia rate temperature dan humidity. Tapi saya tak pakai humidity ni, saya hanya pakai temperature saja. Pakai temperature saja. So dekat sini kalau PIR sensor dia rate motion dengan temperature lebih 30, nanti lampu merah ni akan menyala dan dua lampu hijau dan lampu kuning dia akan tutup. Dekat LCD, LCD maksudnya dekat blink ni nanti dia akan bagi notification yang ada motion. Kalau contoh temperature atas 30 tapi apa PIR sensor dia tak detect apa-apa, yang lampu kuning ni dia akan menyala. Dia akan bagi notification je. Pastikan apa tak ada tu apa macam
pastikan tak ada bayi lah, tak ada anak yang tertinggal ataupun barang-barang. Dan yang ni kalau macam apa dia detect tapi temperature bawah 30, dia akan bagi notification juga. Dan lampu kuning ni akan menyala, dia akan bagi notification dan pastikan tu apa, uh, ya, user akan check kereta kereta user. Kalau yang lain ni contoh PR sensor tak detect dan temperature bawah 30, dia akan beritahu yang selamat lah. So cuma bila salah satu ni je, sama ada PR sensor tinggi atau PR sensor tinggi dan temperature lebih 30, dia akan terus call. Kalau yang ni, kalau sama ada temperature lebih 30 ataupun PR sensor dia detect tapi temperature bawah 30, dia akan bagi notification. Itu saja.